Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farhanuddin bin Mansab, nombor matrik 2230727. Bersama saya Muhammad Imran bin Muhammad Zedi dari kumpulan JK akan menerangkan berkaitan konsep pewarnaan, sama ada ia boleh dianggap sebagai bentuk rasism ataupun fenomena sosial yang berasingan. Saya akan menerangkan secara ringkas mengenai 3 perkara utama, iaitu konsep pewarnaan, rasism dan teori konstruktif. Ketiga-tiga konsep ini penting dalam memahami bagaimana masyarakat menilai identiti manusia, khususnya berkaitan warna kulit. Perbincangan ini juga penting kerana diskriminasi berdasarkan warna kulit masih berlaku dalam pelbagai masyarakat di dunia. Pewarnaan merujuk kepada diskriminasi atau layanan berbeza terhadap seseorang berdasarkan tona warna kulit, walaupun individu tersebut berasal daripada kumpulan etnik yang sama. Dalam kebanyakan masyarakat, individu yang memiliki kulit lebih cerah sering dianggap lebih menarik, lebih menilai atau lebih mudah diterima. Fenomena ini boleh dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan seperti peluang pekerjaan, persepsi kecantikan dan penerimaan sosial. Konsep pewarnaan mula mendapat perhatian di dalam kupasan oleh Alice Walker dalam karya In Search of Our Mother's Gardens yang menunjukkan rupa paras dijadikan ukuran nilai diri. Ia menjelaskan bagaimana diskriminasi warna kulit boleh berlaku dalam kalangan komuniti yang sama akibat kesan sejarah atau struktur sosial yang lama. Keadaan ini menunjukkan bahawa warna kulit bukan sekadar ciri fizikal, tetapi sering dijadikan ukuran status dalam masyarakat. Rasism pula merujuk kepada sistem kebajakan atau struktur sosial yang menganggap sesuatu kumpulan ras lebih unggul berbanding kumpulan yang lain. Ianya berbeza dengan konsep pewarnaan yang boleh berlaku dalam kumpulan etnik yang sama. Rasism biasanya melibatkan hubungan kuasa antara kumpulan ras yang berbeza. Rasism boleh wujud dalam pelbagai bentuk seperti diskriminasi dalam undang-undang, ketidaksamaan peluang ekonomi dan stereotip terhadap kumpulan tertentu. Contoh dalam sejarah Amerika, sistem perhambaan dan undang-undang pemisahan kaum telah mewujudkan ketidaksamaan antara masyarakat kulit putih dan masyarakat Afrika Amerika. Walaupun banyak perubahan telah berlaku, kesan struktur rasism masih boleh dilihat dalam aspek pendidikan, ekonomi dan sistem keadilan. Untuk memahami bagaimana pewarnaan dan rasism terbentuk, kita boleh melihatnya melalui teori konstruktivisme. Di dalam teori ini menyatakan bahawa identiti sosial dan makna dalam masyarakat sebenarnya dibina melalui proses sosial, bukannya sesuatu yang wujud secara semula jadi. Menurut perspektif ini, warna kulit pada asalnya hanyalah ciri biologi, tetapi masyarakat memberikan makna tertentu kepada perbezaan tersebut. Apabila masyarakat mula mengaitkan warna kulit dengan status, kecantikan atau kebolehan, maka terbentuklah hierarki sosial berdasarkan rupa fizikal. Ahli sosiologi seperti Frederick Barthes menjelaskan bahawa masyarakat sering membina sempadan sosial untuk membezakan antara kumpulan kita dan mereka. Melalui proses ini, ciri fizikal seperti warna kulit boleh jadikan simbol yang menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Oleh itu, pewarnaan sebenarnya boleh difahami sebagai hasil binaan sosial yang terbentuk melalui sejarah, budaya dan hubungan kuasa dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Zedi. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Farhanuddin. Baik, sekarang kita lihat pewarnaan di Amerika Syarikat. Yang mana di Amerika Syarikat ni pewarnaan adalah sebahagian daripada rasisme struktur, yang mana diskriminasi yang termaktub dalam undang-undang dan sistem masyarakat sejak daripada zaman perhambaan lagi. Dan kita dapat lihat daripada yang pertama adalah ujian paper bag. Yang dalam komuniti Afrika Amerika, paper bag berwarna coklat digunakan untuk membandingkan warna kulit. Dan sesiapa yang kulitnya lebih gelap daripada paper bag itu, maka akan dipinggirkan dalam pergaulan, pekerjaan dan juga dalam komuniti sendiri. Seterusnya kita dapat lihat melalui diskriminasi pendidikan, yang mana pelajar yang berkulit cerah mendapat lebih perhatian dan juga peluang. Pelajar Afrika Amerika dan Latino yang berkulit gelap dapat dilihat lebih kerap digantung atau dibuang sekolah, manakala pelajar perempuan berkulit gelap lebih kerap diejek, dan akibatnya lebih ramai pelajar-pelajar yang berkulit gelap di Amerika Syarikat yang tidak habis persekolahan mereka. Ada juga faktor halo effect, yakni mereka yang berkulit cerah bukan sahaja dianggap cantik, tetapi juga dianggap bijak dan juga baik. Dan mereka yang berkulit cerah ini lebih digemari oleh guru dan rakan-rakan. Dan sebagai tambahan juga,
di Amerika Syarikat kebanyakan guru berkulit putih. Jadi mereka yang berkulit cerah dan juga mempunyai ibu bapa yang berkulit cerah lebih berpeluang untuk mendapat perhatian oleh guru-guru berbanding dengan mereka yang berkulit gelap dan bahkan mempunyai keluarga ibu bapa yang berkulit gelap. Seterusnya yang ketiga adalah kesan sosial, yang mana kulit cerah memberi kelebihan dalam pasaran kerja lah, yang mana mereka mudah untuk mendapat kerja, mudah naik pangkat, mendapat kerja yang bergaji tinggi dan naik pangkat. Individu berkulit gelap pula sering menerima hukuman yang lebih berat dalam sistem perundangan negara. Di Amerika Syarikat ni pewarnaan adalah rasisme struktur, yang mana yang memberi kesan kepada diskriminasi terhadap perbezaan tona warna kulit. Baik, dan seterusnya adalah pewarnaan di Malaysia. Yakni pewarnaan Malaysia ini berbeza dengan Amerika Syarikat. Yang mana di Malaysia pewarnaan adalah fenomena sosial yang berasingan, mana ia bukan dari undang-undang tetapi dari budaya, media dan juga kelas sosial. Baik, yang pertama adalah pengaruh budaya, yang mana budaya kita lebih mempromosikan kulit cerah sebagai simbol status. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kulit cerah dikaitkan dengan kekayaan, yang mana orang kaya tidak bekerja di bawah panas. Tetapi kata orang yang berkulit gelap ni lebih sering kali dikaitkan dengan buruh ataupun pekerja kasar. Seterusnya adalah kesan penjajahan juga membuatkan masyarakat berpandangan bahawa mereka yang berkulit cerah ini dilihat sebagai lambang kuasa, dan ini berlaku kerana sebagai bekas Malaysia adalah bekas jajahan daripada British. Seterusnya yang kedua adalah iklan pemutihan kulit, yang mana iklan produk pemutihan kulit sangat luas, yang mana iklan ini menggunakan perkataan-perkataan yang positif bagi yang berkulit cerah, seperti segar, cantik, berseri, berkeyakinan. Manakala iklan-iklan ini juga menggunakan perkataan negatif untuk mereka yang berkulit gelap, seperti lesu, lemah, kurang keyakinan. Dan iklan-iklan ini juga selalu membandingkan di antara kulit cerah dan kulit gelap. Sebagai contoh, sebelum memakai produk mereka, kulit mereka gelap, lesu, kusam, dan selepas memakai produk mereka tu kulit mereka menjadi cerah, menjadi ceria dan lebih menambahkan keyakinan diri. Dan ini secara tidak langsung boleh menanamkan rasa rendah diri kepada individu yang berkulit gelap. Dan yang ketiga adalah kelas sosial, yang mana golongan yang berkulit cerah dianggap mempunyai kelebihan dalam pemilihan pasangan lah. Kalau kita lihat daripada kajian yang dijalankan di India, yang mana mertua bagi calon-calon mertua lebih memilih mereka yang berkulit putih. Meskipun berlaku di India, tetapi tidak mustahil perkara ini boleh berlaku di Malaysia lah, terutama bagi masyarakat India di Malaysia. Dan kalau kita lihat juga dalam kelebihan dalam peluang pekerjaan, kalau kita lihat golongan yang berkulit putih lebih berpeluang lah dalam sektor pekerjaan, terutamanya sektor perkhidmatan pelanggan, hiburan dan juga marketing. Secara kesimpulan, pewarnaan di Malaysia ni adalah fenomena sosial dan bukan yang berlaku seperti di Amerika, iaitu rasisme struktur. Baik, apa yang dapat kita simpulkan dalam perbincangan kita pada hari ini adalah yang pertama adalah perbandingan lah di antara Amerika Syarikat dan juga Malaysia. Yang mana di Amerika Syarikat pewarnaan adalah rasisme kerana ia berakar daripada sejarah perhambaan dan undang-undang Jim Crow. Manakala di Malaysia pewarnaan ini adalah fenomena sosial kerana ia berpunca daripada budaya, media dan juga kelas sosial. Seterusnya yang kedua adalah kesan negatif daripada pewarnaan ini. Walaupun berbeza pewarnaan di mana-mana, ia juga boleh membawa kesan yang buruk yang sama di Malaysia ataupun Amerika. Ada yang pertama adalah rendah diri, yakni rasa tidak cukup cantik, tidak cukup baik, dan mereka merasakan mereka kurang berjaya. Dan namun oleh disebabkan itu, bahawa mereka akan mencantikkan diri mereka meskipun boleh mengancam kesihatan mereka. Seterusnya diskriminasi sosial, yakni golongan yang berkulit gelap dipinggirkan dalam pergaulan dan mereka sukar mendapat peluang
yang setara dalam masyarakat. Baik, seterusnya cadangan untuk mengekang cadangan untuk mengatasi isu rasisme dalam perorangan adalah memperkenalkan isu ini di sekolah dalam pendidikan, kurikulum sekolah dan kempen-kempen di media. Yang kedua adalah menolak stereotip, yakni kita menghentikan jenaka atau layanan yang membezakan manusia berdasarkan warna kulit. Dan secara penutup, ingatlah, nilai manusia bukan pada warna kulit tetapi pada sikap dan juga integriti. Jangan kita menilai manusia dari rupa fizikal tapi dari baik hati, akhlak dan perbuatan mereka. Dan marilah sama-sama kita membina masyarakat yang lebih adil. Sekian daripada saya dan sahabat saya. Sekian, terima kasih.